Okey dah daging tu. Kita dah sampai Jetih. Tak biasa tak? Ha? Tak biasa. Merah banyak. Tak perlu merah. Lapor. Tak tahu ambil apa? Ambil. Mak datang ke Kuantan. Teh Adiba. Jatuh takut. Assalamualaikum, selamat pagi. Merah lipstick hari ni. Kita dah check. Okay, jom kita breakfast. Jom, tunggu jalan. Jalan. Terus. Nasi kerabu. Ini tak ada. Bihun tak ada. Kau mengantuk. Tak ada daging tu. Tadi nak nak queue je mana? Ha? Kan nak queue je mana? Tak tahu lah. Duri tu orang ambil duri. Tak ada. Kita nak makan nasi kerabu. Sedang ke ingat lauk masing-masing? Ingat lauk masing-masing. Saya kena rasa. Okey, kita akan menuju ke Pasar Payang. Lagi 2 jam. wah. Tak pasal tadi. Ni dia suruh U-turn pula. Jauh dia kata. Depan. In 400 meters, sharp right to stay on Jalan Benton, Kota So, Baru, Kelantan, train Jalan off. Kuala Krai. Mana? Macam. In 800 meters, turn left onto Jalan Melor, Keterai, D14. Jumpa siapa? Kutip jangan tohok kokse. Apa maknanya? Sila komen. Rasa-rasa macam jumpa sampah. Kutip jangan Jangan malas. tohok tu Ya, apa bawa malas ke lupa. Kokse tu kutip kot kan? Situ mana? Anu ke? Kutip lah, jangan jumpa kusip. Boxer tu Jangan tu malas. tip tu kan. Tohok tu? Jangan tohok. Tohok tu lupa. Kan jangan malas tu. Tadi. Silap Jumpa siapa aku? Jumpa siapa kutip jangan tohok kokse. Apa makna dia? Kita ikut je lah ways dia. Dia kata Continue on D163 for 1.5 kilometers. Ringganu, masjid. Malun Persecutor Oh, and ni 3. masjid. Besar ni masjid dia. Masjid kayu. Cantik lah masjid dia. Continue on Asian Highway 18 for 90 Awal kilometers. masjid dia. Masjid lama. Masuk Bye. Masuk tadi kan padan. Kita makan. Inilah Cak beli laici ni. Sebab semalam dekat Wakil Cik Yeh tu tak beli kan. Cantik. Tunggu Sabri dengan Betty ni dia lambat. Tunggulah tu punya kejap. Rezeki dia ni lah. Diorang lambat. Tu lah. Ada tu kan. Ha? Ini doang ke? Tu je. Ha? Ya, rasa macam bukan. Sedap biasa tak? Ha? Sedap biasa. Sedap biasa. Sedap biasa. Ini dah masak.
sikit. Ha? Belilah sikit buat rasa-rasa. Ya. Sedap yang ni Ni mana sikit? Ni manis sikit. Boleh lah. Yang ni. Ha. Ini 19. Boleh tak mak? 19. Kita makan apa? Apa? Manis Sini pun ada langkap nampak tu. Terengganu. Dah sampai dah. Nampak tu buat. Yang. Mana ada kosong kat pun? InsyaAllah ada depan tu. Ni boleh pakai sini tak? Ha. Mana ada tong sampah ni? Panas. Itulah cakap air dia naik. Ha? Itu kat sini nak beli tu, tutup kedai dia. Nak beli tiru tu. Mesti mana? Sini lah kejap. Dalam betul. Dalam kan? Ha. Tapi nak ambil susah pula nanti. Nak korek-korek. Pakai sudu. Pakai sudu lah. Tanya tu. Nanti lah tengok. Kau nak tengok apa? Oh yang tu, yang ni. Berapa ni? 700 lebih. Ni nak tengok, nak tanya berapa harga dia. Ha? Tak, kadang buat sambal pakai tu. Lepas tengok parang. Macam mak punya. Memang. Warna coklat ni. Ha. Apa? Wah, pokok. Mak dia. Ini yang lama. Ha? Dia yang lama. Ha? Kau nak pergi tengok baju-baju ke? Tak ada lah. Ha, tak ada tak payah. Pergi sana lah. Ha. Abang Syarul kata naik Ika. Jalan. Ambil gambar. Gelap kan? Sini pun gelap ke? Tak, bukan. Bukan lah. Sini cepat. Sini. Mak. Tak, awak nak nampakkan cermin tu. Cermin. Oh, nampak sikit Sini. Dia pergi pasar basah. Tadi basah kering. Basah pula. Plastik lah.
Nak ambil ni boleh dikepang. Ikan apa? Ikan tamban. Boleh ke? Ha? Boleh ke? Boleh. Ambil oh. Apa nak? Abang ketuk ada sagong. Doktor baru 310 bercampur-campur. Okey. Tu dia ni. Banyak pizza. Ada kini pun. Angkat. Ambil kini biona je lah. Ni Oreo. Kini benar. Oreo sedap kau. Basuh Rio lah. Hazelnut tu pun. Kini biona. Ambil. Mau bayar. Duit ada kat dia. Oh, duit ada kat dia. Nak bayar. Masih minyak juga. Dia ada 10 pieces. Dah belilah. Lepas tu tengok dia. Ha. Tengok dia lah. Tak ada apa dah. Nanti ni lah. Yang kau nak tinggal hantar abang ni. Ha. Nanti Semayang. Tahun depan lah saya. Misalnya ni kena dia makan macam tadi. Apa dah. Tapi memang dia potong banyak. Dia potong setiap kali dia tadi. Orang potong ni. Dia mau. Dia dapat tu. Cik Anu sengih daripada jauh nampak. Dapat cendol. Makan. Mari makan. Makan juga, makan pun cuma ya. Ada beli dah, mari makan. Hari ni tak mau jual hari ni. Cuma makan je hari ni. Yo. Oh dia. Kena aki. Nak. Alah, hai pimpin tangan atuk ke? Ha? Ha? Mana? Asal. Rakam eh? Masuk YouTube nanti. Action. Action. Okey. Dia di tengah goreng tak rakam dia. Okey. Okey dah. 4.30. Dua lah. Ha. Siapa nak beli ni? Betul dua. Dua yang ni Ambil 4 lah. Kita dapat juga cendol. Lain. Gula merah banyak. Dia nak gula merah. Cari-cari jumpa. Nah. Ha? Dasar. Bang, tepi bang. Mana? Mana? Boleh. Tengok penyu jap. Kita tengok penyu Jamak telur. Zohor. Apa jamak Zohor ke waktu asal? Tak niat. Kan? Ha? Dulu. Apa pula jadi nak singgah masjid? Ya. Ha. Aku. Kita dah habis shopping dekat Pasar Payang. Ada gunting tak? Dah habis shopping, kita nak balik. Kita nak bergerak ke Kuantan Pahang. Terengganu kita tak tidur. Nama? Kita lalu je, ada cakap. Apa tak keluar ni? Tak. Tak. Oh tu dah ada divider tu. Divider. Ini? Divider. Oh, dia ready. Ah. Kalau highlight tak apa. Highlight boleh. Kejuin kita pun. Okey, pukul 2 suku kita bergerak ke Kuantan. Okey, selesai dah. Berjalan-jalan di Pasar Payang. Payah ramai orang cuti. Ramai dah cuti kan. Orang cuti, orang melancong kau. Ya? Macam kita lah juga. Kau orang kita bersama. Cuma cakap bukan cakap kan? Nak orang luar.
Kopuk Okey lah, tak? jom. Ya. Kopuk. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi mana satu. Nampak. Setiap kali nak balik mesti hujan. Balik Wakasyair, balik ke rumah, balik ke Kuantan ni hujan. Kita pergi semayang kat masjid Nur Zahirah. Hujan lebat ni. Hujan. Basah kuyup. Apa? Basah kuyup. Nak balik je hujan ni. Hari tu nak balik hujan. Good. Lega dah. Let's go to next destination. Tak tahu mana. 1 hour later. Dia tuntut dia punya tu. Jom kita berhenti makan. Rehat sekejap. Penat gila. Makan kat sini. Kat Dungun. Nak dapur. Ni. Tapi yang lapar. Kita beli laici tadi ni. Sedap lah macam laici dalam tin. Kan? Sedap tak? Manis kan? Manis juga. Tapi tak adalah manis sangat. Pandai-pandai. Sini lah. Alamak. Takutnya kita. Takutnya kita duduk kat sini. Dua, tiga, kucing berlari. Cepat. 1, 2, 3. Cepat. Dia pandai nyanyi lagu Asha Retno. Ha? Tak ada, duduk. Lemak yang goreng tu. Kamu tenang je, lemak. Orang apa keluar cari. Ni nak asam. Tak tahu ambil apa? Ambil. Ayam. Okey, dah selesai makan dah. Tadi makan banyak, RM75 je. Ni. Tapi nasi lemak dia basmati. Basmati. Bukan orang yang mau makan. Puas hati sebab kita makan breakfast. Kita makan breakfast kat Rauk pun tak apa-apa tu pun RM77. Yang ini sedap. Puas hati lah. Ya. Tambah sama tadi ni tu kok. Apa makan tu tambah tu tadi. Hari tu kita masuk ke sini lah. Dalam ni. Kita masuk dalam ni hari tu. Ha? Nombor apa? Oh ya. Ha? 101 ni. Kenapa? Ni yang nampak. Oh. ZTE. Okey, jom kita balik ke homestay di Kuantan. Lagi sejam setengah lagi perjalanan. Haris ada? Maya pun ada. Dia tunjukkan. Ni. Okey, jom jumpa dekat homestay. Dia nak balik hari.
Okey, kita dah sampai Pahang, sign out Terengganu. Kita dah tadi mula kita makan. Mula apa? Mula-mula makan. Makan. Okay. Makan. Okay, tu ni. Okey, dah sampai dah. Kuantan. Pahang Kuantan. Selamat datang ke Kuantan. Dah 3 negeri hari ni. Ni depan ni ada macam-macam ni. Malas keluar Dah beli dah macam-macam tadi. Makan. Tak ada nak makan. Aku kenal. Kita anu sini. Bang Salman. Tanya nunggu. Bang Salman tanya nunggu. Tak ada duduk ni. Ha? Kita ayat tanya nunggu. Iya pun. Di Kuantan. Dia tak ada duduk hang di Kuantan. Ada bang kok. Kata dia kat jam dah tu situ tu. Tanya nunggu. Kalau kata ni hadiah ni tu kan ni. Tak cakap dengan dia mungkin dia ni. Mana dah sini kata dia. Dia belanja kita kat makan dia lupa dekat. Makan kita tu. Aduh, mak cerita dalam video. Apa kak? Tak ada apa. Belanjanya kita kan. Kopok sini sedap juga, kopok goreng tu. Banyak benda ni. Benda tu kan. Okey. Dah. Tamatlah iklan. Tu saja iklan. Okey, kita dah sampai dah homestay Adiba. Tu cakap bilik dia dekat atas. Hall dekat bawah ni. Berdebar dah ni. Macam mana rupa dia. Tu macam ada orang ni. Oh ni syarat apa? Dia kunci. Macam mana? Betul? Belakang Sabri tu lah. Kita kencing. Kelabu lah pula. Mana tahu nak tu? Ini Berry dia old wine. Bilik air kat luar. Bilik galas lama. Naik atas. Kita tengok. Kelabu lah pula. Lepas tu sewa bawah ni. Bagi satu package tu. Oh, semua sekali. Sambil sebelah ni dia apa? Rasa macam murah. Apa? Jatuh takut. Tak apa, semua tidur dalam bilik. Jom. Oh, ukiran dia. Macam Mr. Bean. Apa dia? Mr. Bean Holiday. Mr. Bean Holiday. Tingkap. Pergi ke bawah. Ada kolam renang kat situ. Atas. Toilet kat luar ni. Lari toilet orang ni. Dia bawah tu lah. Dia
Mana bilik? Ni. Ni bilik kita. Kelabulah kamera ni. Aduh. Di atas apa? Arif dengan Kali tidur kat bawah. Nak pergi toilet ke tu? Nak pergi menyiram. Toilet ni wah. Besar ni. Ramai pun tak apa. Nak pergi toilet kat luar. Rumah ni cantik je bilik dia. Cuma bilik air lah kat bawah. Kat luar. Nak tidur bawah. Aku tengok dia. Tak tahu. Yang ni bila air. Atas. Anak takut. Buat nanti kemarin dia. Kat gila ke dengan pantai? Dah. Kat dalam belakang ni. Ha. Nak pergi mana dia? Jom, jom. Jom. Boleh je ni aircon ada. Atas je saya memang. Jom. Dia nak mandi. Yang lama berjalan-jalan. Laut. Mandi laut. Mandi toilet. Ha? Ya. Turun, turun. Mana? Adik. Nak sembahyang? Kak dah sembahyang tak? Belum. Belum. Mandi dulu. Atas. Okey, Mama. Mau bila lah, cuma. Okey, shower. Tutup sekejap. Tutup sekejap. Kita dah atas. Ada di bawah. Di bawah semua. Ilham tak ada bawah. A few inches later. Pergi dekat tempat ni. Kita lah. Memang ada dah hati dia dah. Tahu kita dengan yang tu. Ha? Dia dah tepat. Mana? Yang bawah tu lah yang sidai tu. Dah macam hari raya dah. Dalam bilik air. Nanti abang hari raya kat hall. Ha? Mana? Nampak tak sepanjang tepi-tepi sungai tu? Itu semua kepala ikan. Tu semua kepala ikan tu. Nampak tu? Banyak ikan tu tepi ni. Nampak tu? Penuh kepala ikan ni. Bawah-bawah ni nampak ni. Nampak tu? Penuh nampak? Ya Allah, banyaknya. Saya tak tahulah ikan apa ni. Biawak ke apa tu? Ya Allah, banyak.